Tengok ni. Ini adalah slide yang paling tinggi yang ada dekat wayang tau. Inilah dia, JSC Play Park dekat IOI City Mall Putrajaya. Kita orang dah pergi macam-macam play park sebelum ni. Ini antara yang paling best sebab dia besar, banyak permainan dan paling penting boleh masuk 1 jam lagi awal berbanding movie korang. Kalau play park lain, korang boleh masuk dalam 20 minit ataupun 15 minit awal je daripada tayangan. Yang ini sejam tau. Memang puas main. Mainan dia pula punyalah banyak. Termasuklah slide yang tinggi kita orang tunjuk tadi. Slide yang biasa macam ni pun ada juga. Sebelum korang tanya, Kanak-kanak 30 tahun boleh tak main slide tu? kita orang jawab siap-siap. Tak boleh sebab kena masuk dalam ni dulu. Dia orang namakan sebagai popcorn tower. Dalam ni ada banyak halangan dan dia sempit. So kalau kanak-kanak 30 tahun tambah-tambah yang perut besar, memang tak lepas. So kanak-kanak 30 tahun bolehlah duduk dulu dekat ruang baca ni. Antara kemudahan yang ada, tandas kanak-kanak, bilik menyusu dengan bilik tukar lampin. Ni pula view dalam hall tayangan tu. Antara play park yang kita orang pernah pergi, ini yang paling terang sekali. So memang nampaklah anak-anak main. Kalau kita tengah duduk dekat sini, boleh nampak dekat dalam kawasan permainan tu. Dari dalam kawasan permainan pun boleh nampak luar. So bolehlah kita duduk dalam ni sambil teman-teman anak kan. Still boleh tengok movie. Basically dekat sini ada 3 jenis seating. Ada yang untuk family 4 orang, untuk 2 orang ataupun untuk seorang. Harga dia kalau seorang lebih kurang dalam 30 lebih lah. So kalau 4 orang 140. Benda best juga dekat sini, rupanya lepas movie still boleh sambung main dekat luar.